Kalau rasa sugul, menangis tepi bucu, apa guna? Okay? Kau berterusan, kau layan jiwa kau, kau layan kau punya malas kau layan kau punya sugul tu, takkan mana? Okay? Dalam hidup ni, kau kena action. You need to take action right now. Okay? Sekarang, sebab ni diri kau. Kalau kau perform, kalau kau bayangkan okay, untuk berjaya akan datang, semuanya tindakan kau daripada hari ni. Dan ulangan. Okay, repetition. Okay, setiap hari dan setiap kali kau akan buat. Kau tak perasan ke kalau kau akan datang kau akan berjaya? Perasan tak benda macam tu? Kalau kau dah buat sekarang, dia akan jadi mudah. Bila jadi mudah, dia jadi habit. Bila jadi habit, kau akan berjaya. Okay? Itu salah satu tips. Dan kau terus kau kena ada mindset ataupun goals yang clear supaya kau didorongkan tempat yang betul dan ditujahkan tenaga tempat yang betul. Bukan tempat yang salah. Kadang-kadang kau punya tenaga ataupun kau punya tidur kau pun sebab kau tak ada goals, kau tak ada clear vision. Okay? Take note that. Jangan salahkan Tuhan. Okay? Sebab diri kau tak best. Salahkan diri kau.